dalam pendekatan kita yang lama tanpa menyadari keperluan untuk membuat anjakan supaya kita mampu untuk menerobos semua benteng, kubu dan tembok yang memisahkan PAS dengan orang ramai, khususnya para pengundi. Tuan-tuan sekalian, kita akan menghadapi pilihan raya Sabah yang terdekat. Saya dipahamkan akan dibubarkan beberapa hari lagi Dewan Undangan Negeri Sabah. Dia punya road tax expired bulan 11, tapi akan dibayar lebih awal lah. Kita ada projek KK1 yang telah digagaskan oleh Jabatan Pilihan PAS Pusat yang dirangka khusus bagi menghadapi PRU yang ke-17 bagi negeri Sabah yang akan diadakan pada bila-bila masa. Untuk menyesuaikan keberadaan PAS di Persada Politik Negeri Sabah, saya menyarankan sumbangan yang diumumkan tadi 20,000 dinaikkan kepada 50,000. Yang kedua, kita akan menghadapi pilihan raya Melaka dan Johor. Kita telah gagaskan projek 365. 365 ni 365 hari yang akan berlaku pada hujung 2026. Ini pun telah dirangka khusus untuk menghadapi pilihan raya negeri yang diadakan lebih awal daripada pilihan raya umum ke-15 atas ketamakan pemimpin-pemimpin mereka. Kita ada projek P500 yang telah dirumus untuk mendepani PRU yang ke-16 dengan tempoh pelaksanaan September 2025 sehingga Disember 2026. Kerana kita menjangkakan selepas Disember 2026 kita akan menghadapi PRU 16. Tuan-tuan sekalian, semua projek atau plan bertindak yang telah disusun oleh Jabatan Pilihan Raya ini perlu kepada penglibatan semua pihak, bukan hanya petugas-petugas yang telah dilatih, juga melibatkan PAS di semua peringkat daripada cawangan, kawasan, dewan-dewan negeri dan pusat, khususnya lajnah-lajnah penting, lajnah penerangan yang menjadi nadi utama kepada penyebaran perjuangan dan maklumat daripada PAS. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan dengan perancangan yang telah disusun di PKK1, P365 dan P500 ini akan memudahkan gerak kerja PAS supaya lebih terarah, bersasar dan menepati sasaran. Bagi kawasan-kawasan yang dimenangi oleh PAS, selain pada dewan-dewan, PAS cawangan, PAS kawasan, struktur PAS sedia ada. Kita ada struktur tambahan, enjin tambahan melalui Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Batang Tubuh Wakil Rakyat. Bagi kawasan yang ada masalah, ini tak habang apa orang tahu, ada masalah yang Wakil Rakyat tak masuk ke kawasan, ini kena disettle cepat. Jangan bagi ada lah. Di Kedah tak ada, Negeri Lain tentu ada. Ada, hampa bohong apa? Tentu ada. Masalah dengan Menteri Besar pun ada. Sembang apa kan? No? Jangan duduk kelai. Berhenti berkelai. Sekat hari ini cukup. Fokus ke depan. Banyak lagi kerja lain kita nak buat, hidup kelai pula. Guna Batang Tubuh dan Pusat Khidmat Wakil Rakyat
untuk membawa mesej daripada PAS. Tawaran-tawaran, kebaikan-kebaikan telah kita laksanakan 71 tahun ini. Ada orang tak tahu lagi. Gunakanlah semua instrumen yang kita ada. Bawa mesej ini keluar. Jangan duk bawa mesej kita bertembung. Ni dah negeri kecil, keli pula. Wakil rakyat, fikir dia boleh habab betul-betul, tegak depan-depan yang kata belakang. Nak kata kat saya pun depan-depan lah. Wakil rakyat perlu bertindak sebagai pemudah cara, pemboleh, orang putih panggil enabler, dalam usaha memperluaskan pengaruh PAS dan mengukuhkan kekuatan parti. Melengkapkan sasaran organisasi satu UDM satu cawangan bukan hanya bergantung kepada jentera pilihan raya, tapi kerja seluruh organisasi dalam parti. Mulai hari ini, semua mesyuarat PAS di semua peringkat, daripada cawangan, dewan-dewan, PAS kawasan, PAS negeri, mesti letak agenda persiapan pilihan raya dalam semua mesyuarat parti. Boleh tuan-tuan? Tak buat jaga. Tuan-tuan sekalian, kita dengar macam-macam daripada perwakilan para pembahas, daripada media di luar. Begitu besarnya harapan rakyat Malaysia kepada PAS, parti yang akan membawa perubahan kepada negara ini. Kita selesaikan masalah peringkat kita. Kita tawarkan diri kita untuk pikul tanggungjawab menyelamatkan rakyat Malaysia daripada kerakusan kerajaan madani yang sedang memerintah negara ini. Boleh tuan-tuan? Tak buat jaga. Kita ada core business siasah yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Jabatan pilihan raya, jabatan penting. Jangan pandang enteng bila dipanggil untuk kursus, convention, latihan melalui ILPAS, DJPN, DJPP, JPRD. Jangan pandang enteng. Ini core business PAS. Kita ada core business yang lain, tarbiyah, harakah khairiyah. Semua itu akan berlangsung dengan lebih mudah bila kita menguasai core business siasah. Itulah keperluan persiapan yang perlu dibuat oleh semua petugas PAS, semua pemimpin, semua ahli untuk kita selamatkan negara ini. Tuan-tuan sekalian, persiapan keuangan. Janganlah minta derma bagi RM20. Bagilah banyak sikit. Satu kerusi parlimen tuan-tuan pada masa akan datang, kalau tak dikuasai semua teknologi, aplikasi yang sedang ada di depan kita, kita akan bergantung kepada kaedah-kaedah konvensional yang kosnya mahal. Ada orang bagi fokus jangkaan kepada kita, satu kerusi parlimen RM1 juta. Nak bertahan lagi susah daripada nak tawan. Nak bertahan dalam keadaan kita ada calak dah, kita ada kudih yang orang duk tempek kat kita, lagi sukar. Masa kita menang dulu kudih tak ada lagi, orang pun tak tahu kita berkelahi. Bila menang orang tahu macam-macam, bunyi pompang-pompang. Tu saya suruh berhenti. Kalau nak menang 60 kerusi, nak 60 juta. Jangan pandang mudah. Keuangan, peralatan. Kita hadapi rakan-rakan yang bergantung kepada peralatan yang kita bayar. Di sini pun sama, tempat lain saya fikir sama juga.
Satu cawangan kita minta 1,200 satu UPU. Sebelum ni lah, semua peralatan tu kita bayar, mereka main bertanding syok lah. Apa tu nak jadi ketua? Duit tak ada, jentera tak ada, kita semua. Jangan sampai kita ungkit ke semua. Tuan-tuan sekalian, persiapan keuangan penting. Kita harap rakan-rakan kita juga memahami situasi yang akan kita hadapi pada masa depan, dan mereka turut berkorban macam mana kita berkorban daripada bawah sampai ke atas. Betul tak tuan-tuan ni? Rakan-rakan yang tak bayar duit, tak ada peralatan, gantunglah kain batik dan kain pelikat. Mahal cik, oi, bukan murah. Lima minit habislah mesti tak. Ada pada masa yang lain boleh kita cakap lagi kepada kepimpinan Jabatan Pilihan Raya akan datang. Kita ada satu plan tindakan yang berkesinambungan. Saya harap perkara ini dapat diteruskan oleh pimpinan akan datang, dan kita berilah tumpuan yang bersungguh-sungguh. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak menguasai media pada hari ini, maka politik kita akan ditentukan oleh fake account, oleh orang-orang yang kita tak tahu siapa. Mau tak mau kena menguasai media sosial, media baru, media konvensional. Semua tu kena dibuat persiapan, dan semua tu memerlukan kos. Maka besarlah lagi pengorbanan yang perlu ditagih daripada kita semua ahli-ahli dan para penyokong. Kalau orang ramai tengok kita punya komitmen untuk menghadapi semua cabaran yang sedang dihadapi oleh rakyat negara ini, saya yakin rakyat negara ini akan meletak kepercayaan sepenuhnya kepada PAS untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengambil alih Putrajaya dalam PRU yang ke-16. Saya ada pantun last kali. Ayahanda Mursyidul Am pekat perlih, anak bongsu pula cakap Kuala Lumpur. PRU 16 nanti jangan tersalah pilih. Nak habis penggal pun rakyat jenuh gelupur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.